Kalau saya tak ada duit, saya bayar dengan satu ganti barang boleh tak? Barang apa? Halo, jual apa ni? Jual chapati ada, Oh, bihun ada, nasi goreng ada, nasi lemak ada, nasi putih ada. badai dah? Badai tak ada. Badai tak ada? Tapi kita punya chapati banyak lembut. Ya ke? Ya, ini style Arabnya. Arabnya? Arabnya. Oh, bagi 5 lah. Ni suami kak ni? Adik. Oh, adik? Adik itu anak. Oh. Itu anak. Suami tak ada dah? Suami tak ada. Oh, adik dengan kakak sekarang umur berapa beza? Ada 47. Ini 63. Ini 47? Satu rambut putih pun tak ada. Itulah. Betul ke 47? 47 Sudah berapa lama berniaga sini? Kita baru start bang, baru 3 minggu. Oh, baru 3 minggu. Sebelum ni kerja apa? Sorry saya sakit. Saya duduk sekejap boleh tak? Duduk. Apa sebelum ni kerja apa? Saya Saya kerja di airport lah. kerja di airport. Oh, okey. Lepas tu sekarang dah tak kerja kat airport, berniaga saja lah. Saya tak ada duit, satu sen pun tak ada. Tapi handsome ada. Handsome mesti ada. Rupa mesti ada. Oh, baru 3 minggu. Macam mana bisnes okey tak? Satu hari berapa sih? 1,000 dah. So sini target dia berapa? Satu hari boleh berapa? 500? Tak sampai juga. Oh, baru start. Saya bau pun saya sudah tahu sedap. Saya makan pun tak lagi. Saya tengok dalam Saya TikTok. terapi. Dalam TikTok abang tu pagi tadi. TikTok mana pula? Saya orang tua mana ada TikTok. Saya kenal abang, saya ada tengok. Oh, itu sebab lah. Saya tengok, macam pernah nampak abang. Oh. Kalau kenal saya bawa balik lah. Rumah dekat mana? Orang sini juga? Orang sini jugalah. Oh, ini anak. Ini anak. Anak punya janggut saya takut lah. Dia apa itu macam apa dia panggil apa itu? Talaiva punya janggut kan. Takutlah saya. Nama apa? Ya, vacation nama saya. Vicky Kren, okey. Dah ada rumah tangga belum? Dah. Dah, anak berapa orang? 2 orang. Bagus, good. So yang ni kira macam mama lah, pakcik. Mama. Mama lah kan. Berapa anjing yang betul? 26 26 nak kasih lah. Rasa lah. Kasih lah. Apalah abang, rezeki lah abang makan saja. Wah, tengok tu. Abang cuba test lah. Ada kasih pada cikgu ada. Baca ya. Baca lah. Baca. Nice. Okey. Bawa motor elok Ya. Semua berapa tadi? 26 Kalau saya tak ada duit, saya bayar dengan satu ganti barang boleh tak? Barang apa? Tak tahu lah, mungkin apa saja yang saya boleh cari, saya bagi boleh tak? Boleh, no problem. Boleh? Kalau abang kata apa yang abang boleh bagi daripada abang, saya terima lah. Ikhlas lah. Apa rezeki ni semua Tuhan yang kasih, bukan saya. Saya tak ada rezeki. Okey, macam ni lah nanti. Ni jujur saya cakap saya duit tak ada, tak cukup. Bukan tak ada, tak cukup. Saya ada anjuli ada RM5 je. Okey. Ini RM26. Lagi RM21. Macam mana saya mau ganti? Saya tinggal dia dengan nanti. Satu hari dia kerja, esok petang saya datang angkat balik dia. Boleh lah nanti. Ni kena rumah lah kan nanti. Kalau nanti okey. Tak buat kerja pun tak apalah. Nanti hari kita pergi rumah duduk pun okey juga. Oh, duduk rumah? Okey. I leave you with auntie. You stay at her home. And then you tolong lah apa boleh. Tolong basuh ke, sapu sampah ke, mop lantai ke apa ke. So, betul lah ni saya ada RM5. Saya tinggal dia dekat rumah nanti. Esok saya angkat dia balik. Tapi adik tengok sekarang pun banyak sama. Tapi adik macam umur macam banyak. Oi, saya dulu jangan tanya kan. Saya dulu sekali tengok aja. Ini mesti apa? 2 kali tengok kalau ini Kamala Hassan. 3 kali tengok ini Gundu Mani. Aduh. Kalau abang makan, abang cuba bagi tahu macam mana dia protein. Ya ke? Betul ni, saya tak ada duit ni, saya boleh angkat macam tu je. Saya bayar RM5 boleh? Mengikut Adik abang bagi punya hati pepper lah. pun tak apalah kita ambil. Betul ke? Kalau orang tak ada kenal mau makan macam mana? Lah. Kita bagi juga bang. Kita tak tahu manusia ni mana dia. Ya ke? Hari ni berniaga sales sudah berapa? Kita boleh dekat 60 lah. Jangan main-main lah Betul adik, betul. Kita buka baru pukul 2 kita buka. Sekarang sudah mau pukul 7. Ada orang tak nak beli, ada orang tak tengok saja pergi. Malam papa iunya kita punya berniaga.
RM55 juga minyak kena semalam. 55. Sampai pukul berapa ni niaga? Sampai pukul 8. Weh, takkan 6 jam RM50, RM60. Yalah, kadang-kadang itu pun tak ada. Habis tu ini kalau lauk tak habis macam mana nanti? Kita kasih orang miskin, kita lupa bawa lu ada dekat nilai. Tapi rugi hari-hari. Gede. Apa boleh buat? Kadang-kadang ada lebaran semi anak beli 4 paket, sudah ada 3 paket oleh mang nade. Terus semi anak beli okey lah. Kadang-kadang tak ada, apa boleh buat? Ini berapa? Apa? Akak punya berapa? 4. Parolah duit jangan ambil lah, saya bayar. Saya bayar. Ya. Laur kan. Laur tu berapa? Ini tadi berapa ni? Ini sama akak tu punya 26 campur RM7 Ya. 31. Betul? Itu adik anak. Ah. Anak tak? Anak. Bukan. Anak. Bukan anak. Jangan bukan lagi handsome, bapak kurang handsome. Ya lah. Lagi handsome. Anak lagi handsome, bapak kurang handsome. Sagi anak jalan kaki balik. 33 50 sen. Tak apa, ni 35. Balance saya tak nak. Tak apalah, berniaga ambil masa sikit. Ini saya bagi sikit gift lah. Alright, ni untuk 1 hari 2 hari sale boleh cover. No Adik, problem. Adik, mana teman? Parola mana. Ini rezeki semua Tuhan kasih. Bukan saya punya. Banyak-banyak Terima kasih. teman. No problem. Niaga macam tu lah. Niaga slow, relay, lama-lama dia okey. Akak ni akak punya lah. Ini rantai diamond, ambil satu. Okey. Banyak-banyak teman. Hati-hati jalan. Okey. Thank you nah. Jaga diri lelok. Okey. Okey. Terima kasih. Okey. Seri Nawara. Okey. Allah. Bro. Sakit. Okey. Dapat anak saya ada. Jadi apa-apa saya adi dia ni. Okey, siapa-siapa yang tengok video ni, kita doakan semoga urusan akak dan juga adik dia dan juga anak dia kan. Tapi ni family akak dengan adik dia lah. Dia orang buat bisnes sekali. Baru 3 minggu sale tak berapa elok, baru RM50-60 ialah baru mula kan. Tapi why not orang yang dekat di kawasan nilai perdana yang berdekatan ni, why not cari akak ni. Makanan dia saya bau sedap, capati dia nampak marvelous, gulai dia semua pekat, kambing dia baru dia bau pun dah boleh tahu. Rumah rusi. Okey. So Cikgu Syahri, nilai perdana Negeri Sembilan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Sakit.